Bangkitkan penjaga anda. Setiap hari kita bersentuhan, menyerap dan menyedut berjuta-juta patogen yang berisiko. Patogen merupakan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit termasuk parasit, bakteria, kulat, virus dan lain-lain. Badan manusia memiliki sistem imun yang sangat canggih dan istimewa. Sistem imun ini membekalkan perisai pertahanan 24 jam untuk sistem badan. Secara dalaman menyingkirkan sel-sel penuaan dan tidak normal. Secara luaran menahan patogen. Sistem imun mungkin menghantar bendera merah kepada anda. Tahap tekanan anda tinggi, luka anda lambat sembuh, anda kerap dijangkiti, anda rasa letih sepanjang masa. Mikrofages ialah sel imun yang amat penting dan diperlukan untuk menentang penyakit. Mikrofages memainkan pelbagai peranan dalam sistem imun. Melindungi badan, nombor 1. Nombor 2, mengawal atur sistem imun. Nombor 3, menyingkirkan sel penuaan dan sel yang telah dihapus. Nombor 4, membaik pulih sel-sel badan. Nombor 1, melindungi badan. Menentang dan membunuh patogen, berkomunikasi dengan sel-sel imun lain untuk menyerang patogen bersama-sama melindungi sel-sel manusia. Nombor 2, mengawal atur sistem imun, mengawal atur sel-sel imun untuk menghentikan serangan. Nombor 3, menyingkirkan sel penuaan dan sel tidak normal. Menyingkirkan patogen yang telah dihapus sel penuaan dan sel tidak normal. Nombor 4, membaik pulih sel-sel badan. Melepaskan faktor-faktor imun untuk menggalakkan pemulihan tisu sel yang rosak. Pengingatan umur. Menjelaskan vitality mikrofages. Persekitaran pencemaran, persekitaran suhu tinggi, bunyi bising. Gaya hidup, kurang tidur, kurang nutrien, tekanan mental. Mikrofages tidak aktif, gangguan sistem imun. Bagaimana memastikan mikrofages berfungsi normal 24 jam? Cara terbaik adalah membekalkan nutrien yang diperlukan oleh mikrofages untuk mengaktifkan fungsinya. Melindungi badan, mengawal atur sistem imun, menyingkirkan sel penuaan dan sel tidak normal, membaik pulih sel-sel badan. IPPA1 membangkitkan penjaga anda. Nombor 1, ramuan yang unik. Nombor 2, proses penapaian dan pengeseraan berpaten. Nombor 3, pengesahan klinikal. Nombor 4, ramuan pertama dan tunggal yang diiktiraf oleh Control of Innate Immunity, dahulu dikenali sebagai Citra di Jepun. Ramuan yang unik IPPA1 ekstra gandum yang melalui proses penapaian yang berpaten, nutrien penting untuk sel-sel imun. Gabungan IPPA1 dengan reseptor mikrofages dapat mengaktifkan mikrofages. Pada tahun 2011, 3 orang saintis memperolehi penganugerahan Nobel dalam perubatan kerana memenuhi prinsip utama dalam pengaktifan sistem imun. IPPA1 reseptor TLR4, introduksi syarat nukleus mikrofages, ekspresi gen pengaktifan mikrofages.
Proses penyampaian dan pengekstraan berpaten. Proses penghasilan yang unik dan berpaten memastikan prestasi optimum IPPA1. Ekstra penyampaian gandum IPPA1 500 dal. Mengaktifkan mikrofaraj pengaktifan sistem imun. Membantu mencegah dan memperbaiki jangkitan alaan, dermatitis, ulcer perut, menekan jangkitan, mengawal atur keimunan, mengawal atur metabolisme, menggalakkan penyembuhan luka. Jangan percaya kepada saya, percaya kepada saintis. Pengesahan klinikal pengaktifan mikrofaraj. IPPA1 mengaktifkan aktiviti mikrofaraj sebanyak 1000 kali ganda berbanding beta-glukan dan bakteria asid laktik. Pengesahan klinikal melindungi. Jangan percaya saya, percaya kepada saintis ataupun pakar. Pengesahan klinikal melindungi badan. Mengurangkan dramatik masalah kulit sehingga 71%. Jangan percaya kepada saya, percayalah kepada saintis. Pengesahan klinikal mengawal atur sistem imun, mengurangkan tindak balas alaan. Jangan percaya kepada saya, tapi percaya kepada saintis. Pengesahan klinikal menyingkirkan sel penuah dan sel tidak normal. Mengurangkan kolesterol tinggi secara berkesan. Pengesahan klinikal membalik pulih sel-sel badan. Membalik pulih sel penghasil insulin serta mengelakkan penghasilan insulin. Diabetes jenis 1 agar melambatkan kejadian penyakit tersebut. Mengurangkan ulcer perut. Jangan percaya kepada saya, percayalah saintis. Pengesahan klinikal lain-lain meningkatkan fungsi pembelajaran. IPPA1 telah terbukti meningkatkan fungsi pembelajaran. Pengesahan klinikal lain-lain. Percayalah kepada saintis. Meningkatkan pertumbuhan rambut. IPPA1 ditemukan untuk meningkatkan pertumbuhan rambut yang disebabkan oleh peningkatan ekspresi gen yang merangsang pertumbuhan rambut. Percayalah kepada saintis. Ramuan pertama dan satu-satunya yang diiktiraf oleh Control of Innate Immunity CIP dahulu dikenali sebagai citra di Jepun. Percayalah, jangan percaya saya, percaya kepada saintis. Pengesahan kualiti. Pensijilan GMP, pensijilan halal, bahan botani semula jadi, proses mengekstrakan dan penyampaian unik telah memperolehi paten lebih daripada 10 negara. GMP, halal dan suitable vegetarians. Sistem imun yang sehat menolong. Kanak-kanak membantu meningkatkan imuniti, mengurangkan kekerapan jatuh sakit. Orang dewasa membantu mengurangkan masalah alaan, membantu mengurangkan masa penyembuhan penyakit, membantu meningkatkan imuniti. Orang tua membantu meningkatkan imuniti, membantu mengurangkan masalah jangkitan.